Jut lebu menung nah. Sebenarnya kepada Abu Mutar diharap hana jemok. Ni kebi hana jemok apa? Kem burung tu mesti kap betul masalah. Jadi kemudian Abu Mutar nyan berada Abu Mutar kita berbaik dijalankan. Hati tajuk rekomendasi berbaik jalankan. Ngaji tajuk lagi kau. Ada pejauh. Ia dia kai kun, urung pulih matai ku dia. Urung BU ti urung cocok henor mata buta. Kanya ngapain ku dia? Ya. Matai tu urung ibu. Nang sebenarnya kemenang. Nyai kerian ada pun anak jero ke kontai BU. Nyai dia hai kunci. Itu. Pulih mata. Jadi oleh kerana demikian mesti tepat. Abu Mutar ci berbaik jalan supaya mengaji tajuk ulau ke. Kedua, kata boh. Yang kedua begah kai Abu Mutar. Pernah sembul dalam tajuk tuan di kemana ju? Di kemana ju? Di mesti kedai kan? Di tai kemana mesti kemungkinan mesti kecamatan. Jadi hai selain Abu Tumin menjan kan. Gure kamu nyo Walid Abu Mudi. Nah Abu Mutar teh tiga kenang. Jadi tiang sembul Abu Mutar kita yang salah go. Abu kibale ya. Urang pinggang jakrung buraro tu okey. Tum tutuk katok. Ya, sahabat dia bukannya mungkin tikan betih ibagai jakrung. Baik gede tekabu dica. Ya, dica. Urang pinggang jakrung tu mutuk mataki. Jut lebu menung nah. Sebenarnya kepada Abu Mutar diharap hana jemok. Ni kebi hana jemok apa? Kem burung tu mesti kap betul masalah. Pumpung bukan yang Arab hana jemok. Jadi ada pinggang jakrung di kai beteh kucumuk tak semayang. Hana ikat jemok. Mami bang teh pulang mutil bercuit lingkar. Kemana? Dah pun dah kemarau mudbatir semayang. Ya, jadi punya menah haji taukum. Atai urun pinggang jakrung tu mutu mataki, madung dikabu, madung dicak. Kadang dicak tanya hana pakai jakrung tu mataki. Dan sembayang gaduh gaduh ketok. Maknanya nak payah haya adi lah. Kenapa kau betul salah? Ya, nak kena akai. Ya, akai. Kemudian yang kelih, nak akai Abu Mutar le. Abu Mutar menyajak nak undangan Pak Kutubah. Babak masjid tanya tu. Nya kalau punya masjid hana bangun. Anak-anak bedah. Hana bangun hana bangun tegai. Jadi telu sembahyang tu dempu hei toko-toko. Hei toko-toko hinan di kemsidannya. Begah nyung kan. Idone masjid idone baik pegang-pegang. Cocok berkat. Habis berpegang. Habis bangun. Kebaca lagi anak tanik di kubah yang menang baik kau. Cocok berkat. Mangka lagi aku cuy temu ngalih. Misal nak temu ngalih ada gimana sakit. Yang 3 minggu ni kah bangun aja daerahnya. Ya nak kai Abu Mutar. Anak berapa dan anak bangun-bangun pu. Krip adu anak yang ngai begah. Ya gebi. Kan hang gebi berbaik dah bangun di. Cuy. Bet bangun dia cocok berkat betul. Belum yang aku cuci macam apa. Ya. Pasal inan cocok berkat sembahyang om pergi jemun. Nah, nyan akai.